Betul ke bila bagi gaji dan beli rumah dalam bentuk emas jauh lebih lumayan? Jom saya kongsikan ilmu mahal ni dari Maha Guru Emas Malaysia, Tuan Syukur Hashim. Kalau tuan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Harga rumah sebenarnya makin murah bila diukur dengan emas. Betul ke? Jom kita flashback tahun 2005. Rumah kecil harganya sekitar RM100,000. Masa tu tuan-puan 1 gram emas cuma RM80. Jadi 1 kilogram emas tuan-puan sekitar RM80,000. Maknanya nilai rumah tu lebih kurang 1 kilogram emas. Hari ni tahun 2025, rumah sama dah cecah sekitar RM300,000. Tapi harga emas dah cecah sekitar RM600 1 gram. Jadi 1 kilogram emas sekitar RM600,000. Maknanya sekarang rumah tu cuma lebih kurang setengah kilogram emas je. Kalau beli rumah dengan emas, rumah tu sebenarnya dah diskaun hampir 50%. Untung kan? Ilmu kedua lagi menarik. Untuk gaji fresh graduate makin lama makin mahal bila diukur dengan emas. Kita flashback balik tuan-puan tahun 2005. Gaji sekitar RM2,100. Lebih kurang 7 dinar. Tapi hari ni tuan-puan, nilai 7 dinar dah cecah sekitar RM16,000 lebih. Maksudnya kalau kita simpan nilai dalam bentuk emas, kita tak perlukan kenaikan gaji pun untuk kaya. Ini kenapa boleh jadi macam tu tuan-puan? Sebab harga emas dah naik hampir 600% dalam masa 20 tahun ni. Sebab tu kalau simpan duit dalam bentuk kertas, duit makin susut. Tapi kalau simpan emas, duit makin kukuh. Jadi kesimpulannya tuan-puan, duit kertas sesuai untuk jangka masa pendek sebagai dana kecemasan dan belanja bulanan. Tapi untuk simpanan jangka masa panjang, lebih dari 2 tahun, emas jauh lebih berbaloi. Sesiapa yang nak memiliki simpanan emas di Public Gold dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.